Bagi mak ayah yang serius sekarang ni tengah fikir tentang dana pendidikan anak-anak, maksudnya kita ada anak, daripada anak lahir kita nak mula menabung untuk tabungan mereka, boleh cuba explore tabungan dalam bentuk emas macam ni. Sama ada nak simpan emas fizikal ataupun boleh juga simpan di account gap. Maksudnya kita simpan dalam bentuk gram emas dan tak keluarkan lagi emas-emas fizikal. Kalau kita mula simpan emas untuk anak daripada dia lahir, contoh kita simpan 1 gram sebulan, baik anak umur dia 18 tahun, kita akan ada sekitar dalam 216 gram. Kalau 216 gram, hari ini dah berapa jumlah dia? Sekitar dalam 120,000. Maksudnya kita ada dana pendidikan untuk anak bila umur dia 18 tahun, kita akan ada sekitar dalam 120,000. Saya yakin itu jumlah yang cukup untuk kita biaya pendidikan anak bagi kos-kos yang sederhana. Dan kalaulah anak sekarang masih kecil, 18 tahun lagi, saya yakin jumlah emas 216 gram itu masih lagi cukup untuk menampung pendidikan anak bila dia dah besar nanti. Jadi, berbanding dengan kita simpan duit, satu, kita simpan duit mudah bocor, kita mudah terbelanja, mudah terguna dana pendidikan tu. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, dana pendidikan anak tu lebih terjaga. Bonusnya, harga semakin lama semakin naik. Jadi kita takkan rugi bila kita simpan untuk tabungan jangka panjang ni dalam bentuk emas. Jadi bagi perempuan kat luar sana yang sedang memang serius nak bina dana pendidikan untuk anak, belajar ke peringkat lebih tinggi nanti, boleh isi form biru dekat bawah ni atau DM saya. Nanti tim saya akan bantu guide perempuan untuk mulakan simpanan emas yang pertama. Semoga sharing ini bermanfaat. Follow for more tips.